Surah An-Nasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul Azim. 1, 2, 3 ayat je. Pendeknya. Ya, senang kan? Semua orang boleh hafal. Jadi sekarang, Ustaz nak Mail, Susanti dan Fizi baca tanpa rujuk Al-Quran. Kawan-kawan pun dengar tahu dan cuba hafal sekali. Mail, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Masya Allah, bagus. Sekarang, dengar maksud dan terjemahan Suratul Nasr. An-Nasr bermaksud pertolongan dan surah ini diturunkan di Mekah. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau, wahai Muhammad, berjaya menguasai Mekah dan kamu lihat manusia masuk agama Allah beramai-ramai, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ustaz, bertasbih itu apa? Bertasbih tu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran di atas kemenangan. Semua kemenangan ke? Macam menang hadiah? Ya, macam dapat menghafal satu surah atau satu Al-Quran. Kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah sebab segala kemenangan atau apa-apa yang berlaku, semua dengan izinnya. Kemudian, kita minta ampun dari Allah atas segala kesalahan kita. Tapi kalau tak buat salah, kan? Manusia ni sentiasa akan membuat kesilapan dan kesalahan. Hanya kita yang tak perasan. Macam bila kita rasa marah, sedih atau putus asa sebab Allah tak tolong, padahal Allah dah janji akan tolong kita. Kan kita dah bersalah? Jadi, kita mesti bertaubat dan minta ampun dari Allah. Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Allah kan Maha Pengampun. Betul-betul-betul. Faham semua? Faham, Ustaz. Sekarang, Upin dan Ipin baca. Kawan-kawan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul Azim. Bagus. Ustaz tengok semua dah boleh hafal Suratul Nasr. Amalkan baca Al-Quran selalu supaya tak lupa. Menghafal Al-Quran banyak pahala.
Mula dengan menghafal surah-surah pendek dulu. Bila dah pandai, hafal surah yang panjang sedikit. Lepas tu, hafal surah yang lagi panjang. Lagi panjang? Susahlah Ustaz. Macam mana boleh hafal satu Al-Quran? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.